Bila kau nak trade, kena follow direction. Tapi sekarang ni aku nak ajar macam mana kalau dia dah break direction yang sepatutnya. Jom. Okey, kalau korang tengok dekat sini, dia buat satu pergerakan menaik. Dia buat satu support, resistance, support, lepas tu dia breakout. Lepas tu dia naik lagi, dia junam lagi. So maksudnya di mana kalau kau tengok, dia membuat structure downtrend. So bila mana dia buat structure downtrend dekat sini, korang tengok tak dia buat apa? Dia buat breakout kepada kawasan resistance ataupun ini ialah level swap zone. Okey, bila mana dia dah breakkan ataupun kita panggil dia sebagai ialah lower high dan ini ialah lower low. Yang ni ialah equal low. So dia buat satu bentuk iaitu bullish engulfing. Dia naik lagi dan dia terus pull back. Sebab apa? Masa dalam keadaan dia naik tu, dia dah breakout kan kepada previous lower high dan kat sini terbentuknya new higher high. So bila mana kita dah nampak setup yang low risk, dia datang dalam zone ni, korang boleh terus mencari peluang buy dan dia terus breakout trendline. Jadi dekat sini kalau korang tengok, dia dah pacak habis sampai 500 lebih pip. Memang kau-kau dengan satu setup ni saja. Kalau korang betul-betul nak swing, inilah cara yang sebenar. Bila dah break ataupun dah tukar arah, korang perlu cari arah yang baru. So itu saja game daripada Cap. Assalamualaikum. Nak setup yang padu, tekan link kat bio. Bye-bye.